Sekarang saya berada di Kampung Parit Raja, Rompin, Pahang. Di belakang saya ini adalah jenis rumah Dahlia Type B yang berkeluasan 20 x 46 bersamaan 920 square feet. Rumah ini mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air. Jom saya review. So, ini adalah kawasan beranda kita yang boleh meletakkan sebiji kereta dan rak kasut. Ataupun juga boleh dijadikan tempat istirahat. Jom kita masuk. So, ini adalah kawasan ruang tamu dan juga ruang makan yang berkeluasan 18 x 10 dan juga pakej kita lengkap fully tiles bersaiz 1x1. Jom kita review bilik pertama pula. Ini adalah bilik master kita di mana bersaiz 16 x 10. Bilik ini biasanya digunakan untuk bilik mak ayah beradu. Bilik ini boleh memuatkan satu katil queen ataupun single. Dalam bilik master ini juga kita meletakkan satu tandas iaitu tandas lengkap dengan aksesori, mangkuk tandas, sinki dan juga shower. Jom kita review bilik kedua pula. Bilik ini berkeluasan 10 x 10 dan biasanya bilik ini digunakan untuk bilik anak-anak dan juga tetamu. Jom kita review bilik ketiga pula. Bilik ketiga ini juga sama 10 x 10. Dalam pakej iHome, kita standard dari lantai ke ceiling adalah 10 kaki. Antara bilik 2 dan ketiga, kita meletakkan tandas yang lengkap dengan aksesori, shower, mangkuk tandas dan juga sinki. Dan ketinggian tiles juga setinggi 5 kaki. Jom kita ke ruang favourite mak kita iaitu ruang dapur. Ruang dapur kita bersaiz 8 x 10 dan juga lengkap dengan tabletop yang bersaiz 4 x 6 dan berbentuk L. Tabletop kita lengkap dengan tiles yang dipilih oleh tuan rumah sendiri. Macam mana? Cantik tak? Untuk pengetahuan korang, kami cover seluruh semenanjung Malaysia. Kalau berminat, jangan lupa hubungi nombor tentera yang di bawah atau PM mana-mana media sosial kami. Jangan lupa like, comment and share. Jumpa video akan datang. Bye!